Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan yang sedang menonton di luar sana. Kami wakil dari Sekolah Menengah Agama Ma'arif Negeri Terengganu. Nama ahli-ahli kumpulan kami ialah Nur Ain Naziha binti Muhammad Azam, Nur Hubbil Ain binti Adam, Nurul Husna binti Abdullah dan Nurul Hana Samira binti Abdul Hadi. Kami akan membentangkan idea produk yang diberi nama 3-in-1 Window Wizard. Di sekolah kami, para pelajar mengalami masalah untuk mencuci tingkap menggunakan kain biasa kerana akan menyebabkan kekotoran pada tangan, dan juga menyebabkan para pelajar mengalami masalah untuk mencuci tingkap kerana akan menggunakan banyak tenaga apabila menggunakan kedua belah tangannya. Masalah ini dapat diselesaikan dengan penciptaan 3-in-1 Window Wizard. Ianya dapat membantu pelajar mencuci tingkap hanya dengan sebelah tangan sahaja. Selain itu, ini juga akan membantu dan memudahkan urusan pelajar yang bermasalah untuk menggunakan kedua belah tangannya. Antara bahan-bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan produk ini ialah kitchen towel, pipe PVC, sifon pump LA, kepala mop, botol plastik, PP board, air pandan, sesiku L dan PTEE tape. Jumlah anggaran kos ialah RM31.90. Produk ini dapat mengalirkan dua air dalam masa yang sama. Antara kelebihan produk kami ialah produk ini mengandungi tahap ketempatan yang rendah dan dapat menjimatkan masa dan tenaga. Kami berharap idea kami dapat direalisasikan ke tingkat seterusnya, iaitu pertandingan DIY Make Simple 2025. Sekian, itu sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.